Baik, dan tersebut di dalam beberapa khabar Anbiya bahawa sesungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka ke atas rumah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus bin Matta. Nabi Yunus berasal daripada Nainif. Okey, Nainawi. Sekarang kita sebut Nanawi lah, Imam Nawawi itu, Nainif. Maka menjamulah ia akan mereka itu, maka adalah Nabi Yunus alaihissalam. Tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya, disakiti akan dia oleh isterinya. Nabi itu tuan-tuan. Masuk, suami beleteh. Keluar rumah, masuk rumah, isteri beleteh. Keluar rumah, isteri beleteh. Nabi tu, kalau setakat tuan-tuan kena beleteh, biasalah. Saya tak tahu tak, bini saya beleteh, letih saya. Allah, hang, siapa dia hang? Nabi Yunus pun isteri dia beleteh, selamba roh jadi duduk dalam rumah. Biasalah tuan-tuan, orang perempuan ni kegemarannya beleteh. Dan beleteh itu adalah hiburan bagi orang perempuan. Dia rasa terhibur. Orang laki-laki, Allah Ta'ala bagi kepada dia kekuatan tenaga. Itu kudrat. Kekuatan kudrat Allah Ta'ala bagi pada laki-laki. Sebab tu hang tua. Dia tak sebut hang lain. Dia sebut hang tua. Di manakah kekuatan hang tua? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Itu cerita jumpa belalang. Orang perempuan pula Allah Ta'ala bagi kekuatan apa? Kekuatan perasaan. Jiwa. Sebab tu perempuan lebih tersentuh. Perempuan lebih menyayangi. Sebab tu perempuan lebih segala-gala dalam bab jiwa ni, perempuan nombor satu. Sebab tu bila mati suami 4 bulan. 4 bulan. 3 bulan duk teriak lagi. 4 bulan 10 hari Tuhan kata rehat. Akak rehat 4 bulan 10 hari. Sebab kekuatan perasaan. Suami tak kuat perasaan dia. Dia kuat tenaga. Tenaganya kah? Nampak? Mati seminggu dia mula tengok di mana pula. Sebab tu berbeza tuan-tuan, kekuatan perempuan. Orang perempuan lebih touching. Sesuatu yang menyentuh jiwa dia. Sesuatu yang menyentuh jiwa dia, tersentuh jiwa dia, dicuri hatinya. Dapatlah. Walaupun orang tu tinggi, bibir tebal, rambut kerinting, betelik kulit dia, dia pandai teka perempuan, dapat tuan-tuan. Kita punya segak, misai melenting, rambut cantik ya, tapi tak reti teka dia, tak dapat. Sebab tu orang Melayu kalah dengan negro. Sebab negro dia pandai ayat. Sebab orang perempuan kekuatan pada perasaan. Sebab tu kita suami-suami, kalau dah tahu orang perempuan ni perasaan dia kuat, jiwa dia kuat, tuan-tuan nak tackle isteri tuan-tuan, tackle lah dengan perasaan. Tuan-tuan tak boleh tackle dengan kekuatan tuan-tuan. Buat kerja aku sepak saya lagi. Jangan. Aku kata masak-masak lah, aku bunuh saya lagi. Dia simbah cuka tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan gunakan kekuatan tubuh badan pada orang perempuan, tak boleh. Orang perempuan perasaan dia kuat. Tuan-tuan layanlah dengan penuh perasaan pada isteri tuan-tuan. Tuan-tuan minta apa pun dia bagi. Sungguh minta apa Ustaz? Apa-apa lah. Kereta abang tu bila brek bunyi. Bila brek bunyi. Kereta pasal apa tahu? Abang tak repair ke? Tahu nak pergi repair macam mana, duit tak ada. Tapi nampak boleh pakai lagi, boleh jalan lagi. Cuma takutlah kan kokok brek tak makan, langgar kereta orang, kita pun langgar awak laju, langgar pokok, mati abang apa Tapi tadi brek nampak elok lagi lah. Tapi takut jugalah kan. Buatnya tengah jalan, tengah-tengah laju, tak ada nak brek, langgar pokok, tak tahu lah abang nak jadi apa kat abang. Kereta abang tu bukan ada airbag. Apa sebab abang tak repair? Kalau abang ada dia, abang repair apa biarlah dulu, tak apa lagi, tak ada apa lagi tu. Belah kiri je, 4 tayar lagi boleh lagi brek. Tak belah kiri je. Isteri tu tidak lena tak? Tak lena, kesian lelaki aku kalau brek tak makan jenuh lah aku. Dia ambil subang ni, dia buka subang abang. Pijuai ke arah nu, gadai. Pilah repair brek. Itulah teka perasaan. Tapi kalau tuan-tuan minta dengan keras, tuan-tuan kuat.
Nak buat apa? Oh, mari je lah. Brek kau rosak. Tanya pula. Lain tuan-tuan. Dia bagi tapi bukan dengan perasaan. Sebab tu kena teka dengan perasaan. Jangan tuan-tuan teka dengan kekuatan. Tukar. Dengan teka dengan kekuatan lingkup. Isteri boleh sabar kalau tuan-tuan tak tampan. Isteri kita, kalau tuan-tuan tak segak pun dia boleh sabar. Dia boleh pegang tangan kita masuk lanjaya tu, pegang. Bukannya segak pun kita. Boroi perut. Kalau isteri duduk sebelah kita, tak nampak isteri. Kita duduk tengok dia, tak nampak isteri dia. Pergi ke depan baru nampak. Dia lindung dengan keboroyan dia. Subhanallah. Isteri tetap pegang tangan suami dia. Naik tangga sana, beli barang sini. Walaupun kita tak segak, isteri boleh sabar. Walaupun tuan-tuan sibuk sangat, kerja siang malam, sibuk sangat, isteri boleh sabar. Tetapi yang isteri tak boleh sabar dengan perangai sombong kita, perangai penggarang kita, perangai akhlak buruk kita, yang tu orang perempuan tak boleh sabar. Walaupun kita segak, tapi kalau perangai buruk dia tak boleh sabar. Sebab itu tuan-tuan kena gunakan banyak perasaan dengan orang perempuan, kejiwaan dengan orang perempuan. Teka mereka dengan jiwa mereka. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ni dapat isteri, kuat beleteh. Siang malam pagi petang beleteh. Berpanjanganlah beleteh, padahal Nabi Yunus diam jua. Nampak? Dia tak jawab. Ingat hang seorang je boleh beleteh. Lah aku dah beleteh juga. Nabi Yunus tak jawab. Nabi Yunus diam je. Maka sahabat-sahabat Nabi yang datang ke rumah Nabi Yunus takjub. Takjub ni maknanya heran. Heran tengok Nabi Yunus macam ni punya sabang apa ni. Punya hebat tuan-tuan.